Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benarlah, orang berbudi, kita berbahasa. Kita harus menghargai jasa baik orang. Namun bukan bermaksud dalam kita nak menghargai jasa baik orang, kita sanggup meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup kita berjemur di panas matahari, kita sanggup basah dan tidak mendirikan solat. Dah masuk waktu solat, kita tinggalkan waktu solat. Kita sanggup memuji, melambung-lambung orang yang kita kata, kerana Tuhanlah saya hidup, kerana Tuhanlah saya hidup tidak susah, kerana Tuhanlah saya dapat makan. Kita harus pastikan kita berjaga-jaga dalam pertuturan kita. Jangan sampai kita kufur. Allah memerintah kita untuk mendirikan solat sampai kita nak menunjukkan penghargaan kita kepada manusia. Kita sanggup abaikan perintah Allah. Kita harus berhati-hati kerana akhirnya kita tidak menjadi orang yang syukur. Kerana orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya akan meninggalkan larangan-larangan Allah, akan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang Maha Berkuasa.